Lihat graf ni, harga emas dalam 12 bulan lalu telah meningkat sebanyak RM113 per gram. Bersamaan kenaikan 33% dalam hanya 12 bulan. Bagi setengah orang, graf harga emas ni nampak sangat teknikal. Tapi hari ini, Syah mahu anda faham dua perkara penting yang boleh ubah cara anda lihat emas sebagai simpanan. Pertama, harga emas naik, bersamaan kuasa beli ringgit hilang. Semakin tinggi harga emas, semakin lemah nilai wang kertas. Ini bermakna sesiapa yang masih simpan banyak duit dalam bentuk tunai tanpa emas sebenarnya mengalami kerugian kuasa beli secara senyap. Bayangkan RM10,000 yang anda simpan hari ini tak akan mampu beli jumlah emas yang sama dalam 5 ataupun 10 tahun akan datang. Kedua, harga mahal hari ini akan jadi murah di masa hadapan. Pada awal tahun 2024, harga emas sekitar RM330 per gram. Ramai rasa harga ni terlalu mahal dan tangguhkan pembelian. Tapi hari ini harga tu sudah pun jadi sejarah. Jika anda masih berfikir saya nak tunggu harga turun, hakikatnya harga emas sentiasa bergerak ke atas dalam jangka panjang. Sementara anda menunggu harga terus naik dan kuasa beli ringgit semakin jatuh. Jangan tunggu lagi, bertindak sekarang. Simpan emas bukannya tentang hari ini tapi tentang masa depan. Akan tiba satu hari nanti di mana anda sudah tua, tenaga bekerja semakin berkurangan dan simpanan emas inilah yang akan lindungi kewangan anda. Jika anda nak mula simpan emas dengan cara yang selamat dan strategik, boleh rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Harga emas hari ini mungkin terasa mahal, tapi dalam beberapa tahun lagi anda akan sedar bahawa ia sebenarnya murah. Ingat Public Gold, mudah, murah dan patuh syariah. Input follow.